iaitu warga emas yang berumur 65 tahun ke atas, kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Influenza ataupun dalam bahasa yang kita selalu dengar iaitu demam sesama. Okey. So influenza ataupun demam sesama ini merupakan satu penyakit berjangkit yang melibatkan saluran pernafasan akut. Virus influenza ini sebenarnya terdapat 3 jenis types. Okey, yang boleh melibatkan jangkitan pada manusia, iaitu influenza A, B dan C. Influenza A dan B juga dikenali sebagai influenza yang menyebabkan seasonal flu ataupun influenza bermusim. Di antara A dan B ni, A lebih implikasinya lebih besar berbanding dengan influenza B. Dan pandemik yang berlaku, iaitu pandemik influenza yang berlaku biasanya adalah diakibatkan oleh influenza jenis A. Sebenarnya pertambahan kes influenza yang berlaku setiap tahun sebenarnya kita boleh jangka, dan biasanya ini diakibatkan oleh influenza itu sendiri merupakan satu influenza yang bermusim. Memandangkan kita negara tropika, influenza boleh berlaku sepanjang tahun. Tetapi pola ataupun patternnya, peningkatan kes kita dapati lebih banyak berlaku sebelum musim hujan ataupun pertukaran musim. Kita sentiasa memantaulah bilangan-bilangan kes yang berlaku. Memang mungkin terdapat daripada laporan kes, terdapat peningkatan berbanding dengan tahun lepas, tapi ini tidak ketara dan masih di peringkat pemantauan. Influenza lebih baik kita sebut sebagai demam sesama, kerana influenza ini biasanya lebih menyeluruh dan tanda-tandanya berlaku dengan lebih agak cepat, dan diikuti juga dengan tanda-tanda tanda-tanda sesama. Batuk mungkin batuk yang kering, tidak berkahak, dan juga sakit kepala dan sakit badan. Jadi demam tu mesti utama. Sekiranya demam tu tidak jelas, tapi lebih kepada tanda-tanda sesama, tersumbat hidung berair, sakit tekak biasa, dan baik selepas 2-3 hari, itu mungkin sesama biasa ataupun kita panggil common cold. Pertama ialah sekiranya kita dapati kita ada demam yang tiba-tiba. Tiba-tiba ada demam yang tinggi, diikuti dengan sakit badan, sesama, sakit kepala, dan juga kita ada tanda-tanda batuk. Jadi seseorang yang yang telah mendapat jangkitan influenza dan besan daripada saluran pernafasan itu, apabila dia direct terkena pada orang yang berhampiran, kontak rapat, orang itu boleh dijangkiti lah. Ataupun orang itu menyentuh, ada sentuhan secara direct ataupun tidak direct pada bahagian tertentu yang ada rembasan tadi. Apabila seseorang itu, katakan dia mula terjejas pada virus, dia kontak dengan virus, mungkin mengambil masa 1 hingga 2 hari untuk dia mula menunjukkan tanda dan gejala lah. Secara purhatanya, tanda-tanda gejala tersebut boleh berlaku sehingga 5 hingga 7 hari itu. Tempoh jangkitan tu boleh bermula walaupun seseorang itu belum tanda-tanda gejala belum muncul. Selepas dia jangkiti, mungkin dia ambil masa hingga 1-2 hari. Tetapi sehari sebelum dia ada tanda-tanda tu, mungkin dia boleh dah menularkan virus kepada orang lain. Mungkin saya boleh sebut tentang keperluan vaksin lah. Okey, apa-apa jangkitan, kebanyakannya vaksin merupakan satu kaedah yang berkesan dan telah terbukti untuk mencegah seorang itu mendapat jangkitan, ataupun sekiranya mendapat jangkitan yang tidak menjadi teruk dan tidak perlu dimasukkan ke hospital. Untuk memberi vaksin, perlu kita beri kepada kumpulan sasaran lah, kepada mereka mungkin warga tua lebih 65 tahun dan ke atas, ataupun kanak-kanak bawah 5 tahun, frontliners, barisan hadapan, ataupun kepada mereka yang berisiko untuk merasakan jangkitan dan mempunyai penyakit komorbid dan rendah imuniti, iaitu warga emas yang berumur 65 tahun ke atas, kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, mereka yang ada penyakit komorbid, darah tinggi, kegagalan buah pinggang, kecemasan dan sebagainya. Mungkin kalau demam yang tinggi, mungkin perlu obat PCM, paracetamol untuk rawatan demam. Dan juga perlu rehat dan juga dapatkan kuarantin di rumah, dan perlu minum air yang cukup lah. Tidak perlu bimbang, tapi waspada sahaja. Jangan menyebabkan panik, kerana peratusan yang akan menjadi kes yang lebih teruk amat kecil, dan sekiranya mereka yang berisiko tinggi itu mendapat rawatan awal ataupun mendapat vaksin dan sebagainya, kadang akan lebih terkawal. Dan yang kedua ialah kepada masyarakat, sentiasa amalkan kebersihan diri, basuh tangan. Sekiranya ada tanda-tanda gejala, amalkan penjarakan, pelitup muka dan juga dapatkan rawatan.